Oh, hana main-main urang awai. Sembayang berjamaah. Tinggal miuna urang hana jamaah, gecok mayit ke bah kanan. Adi pu. Yang ke mayit ni hana li sembayang berjamaah. Yang ka diikut, yang ke mayit, ya, yang diikut le urang sembayang beji. Ada itu boleh ada urang sembayang kali ke imam, kecuali yang ke mayit yang ke imam. Laginya urang jamun kada. Dia me urang mati ba urang yang nak sembahyang berjemaah. Beranyo kenyo yang nak sembahyang jemaah. Apa ka mati kah? Daripada Umar radhiyallahu anhu bahwa ia berkata, periksalah saudaramu yang tidak hadir pada salat. Apabila kami dapati mereka tidak menghadiri salat, kalau mereka sakit, maka hendaklah kamu kunjungi mereka. Dan kalau mereka sehat, maka hendaklah kamu menentang mereka. Menentang itu ialah membantah terhadap orang yang meninggalkan jamaah. Ya, Sayyidina Umar tegah. Perintah oleh Sayyidina Umar dari Umar radhiyallahu anhu berkata, periksalah saudara kamu yang tidak hadir pada salat. Ya kalau so hendak sembahyang. Apabila kami dapati sang Rasulullah kunyo, perintah pada Sayyidina Umar sang. Apabila kami dapati mereka tidak menghadiri salat, kalau mereka sakit, maka hendaklah kamu kunjungi mereka. Ya kalau so hendak sembahyang berjamaah. Oh, ada lian ya kalau hai Umar. Urang yang sakit, ya kunjung. Beliau bawa apa? Urang sakit. Beliau bawa apa? Beliau macam je, baru sakit. Sebab anak sembahyang berjamaah. Sakit ke? Dan kalau mereka sehat hendak kerja kerana leun, maka hendaklah kamu menentang mereka itu. Lawan dia, pubuk ini, jak sembahyang. Menentang itu ialah membantah terhadap orang yang meninggalkan jamaah. Salawan ganyan. Kupu pasai ron tinggal jamaah. Sedangkan ron sehat. Tidak layaklah mempermudah-mudahkan salat jamaah. Orang-orang dahulu bersangatan benar padanya sampai sebahagian mereka membawa jenazah kepada sebahagian orang yang meninggalkan salat jamaah sebagai pertanda bahawa orang matilah yang meninggalkan jamaah, tidak orang yang hidup. Oh berani. Tidak layaklah mempermudah-mudahkan salat jamaah. Ana mangan. Ana layak itu dapat enteng-entengnya. Tapi yang harus layan, memang harus lawan. Harus lawan. Bukan ini biasa kan bila Ramadan sekarang. Ini hanya terus main puasa 6. Kibanci lawan laju. Miukat lawan ilaken tu. Oh hana silang jamaah lu 2 lebih sutnya. Juga sih. Lawan, ilung tengah lawan lu. Ilung hana antai lawan hana trip. Nyo lawan nyolong pegah cara lung ke geria api nyolong pegahnya. Lung lawan dari puasa dari raya dari puasa bitun haji yun. Nyolong lawan long. Hana trip mulut tentang bitun. Yang lung kalan mulut. Tu mulut yang tajih lah macam tu be mulut han. Nyo lah man titun nyo mi hana ku sembahyang berjamaah haji buku jam. Nya hana ya. Sang ada rukuk lagi yang cerita begon. Be nyo beliau ke mendang. Tapi rukuk kamu nak nyo lupa beliau ke mendang lihat tak sambung dah. Jika nutre jamaah lagi yang untuk yang tarik ke? Pri. Ni jadwal ada pedang yo. Menang cik sembayang belang masjid lagi yang juji. Pola itu nama tu. Tetap belang masjid tu sembayang. Duha bila lagi yang cik kalawan je. Oh hana kusyuk ibitan ni ke deh. Yang sembayang tetap berjamaah. Oh hana kusyuk sembayang dua, berhana kusyuk. Untuk ilakai juga ilakai.
Ada itu cik kebua ter langai. Cik payah kenang jadinya tram gelur jema karoi. Tu ilakai le tubuh tu. Hai mesti umur tu kai mang pelu. Nanti tak periksa itu sang hana 50 tu umur sang minta periksa hana si terawih. Oh tak periksa sehingga hana mesti tun yang na pernah tersembahyang berjamaah. Bupunuh si tun hana mangkar kau. Ruko. Biasa dia baru yang teka menuh dia tajak kamunan yang kajak balung kuyu buaya yatin mempulain injil sembahyang berjamaah dia melata barokah nginang gaduh kuyin anteka stroke kamu bau-bau kayu mudah pulain berijil jak melasah sembahyang berjamaah barokah ke dungku imam mazan bengeh ke dungku imam pulih mi bengeh ke oka dia bau-bau ka menan ci kutre saya cara aji lah kan untuk ilakai le nafsu dia on nyan ka periksalah saudaramu apa yang tidak hadir salat apabila kamu dapati mereka tidak menghadiri salat. Kalau mereka sakit, maka hendaklah kamu kunjungi mereka. Ya bezuk bahasa dia, ya ziarah. Ya baru sakit. Tapi mioji sehat, yang kemudian mal balaku baca pubuh nak jemaah. Kedih masjid. Tidak layaklah mempermudah-mudahkan salat jemaah. Baik berangkau, baik dapat enteng-enteng. Orang-orang dahulu bersangatan benar padanya. Bersangatan benar padanya. Sampai sebahagian mereka membawa jenazah kepada sebahagian orang yang meninggalkan salat jemaah. Oh, hana main urang awai. Sembahyang berjamaah. Tinggal miuna urang hana jemaah, gecau mayit ke bah kanan. Adi pu yang kemayit ni hana li sembahyang berjamaah. Yang kadikul yang kemayit ya, yang diikut le urang sembahyang haji. Ada dia boleh ada urang sembahyang kali ke imam kecuali yang ke mayit yang ikut imam lagi yang urang jamun kada dia me urang mati ba urang yang nak sembahyang berjemaah beranyo kenyo yang nak sembahyang jemaah po ka mati ka sebagai petanda orang matilah yang meninggalkan jemaah tidak orang hidup berat baiknya memang sunat muakkad bayang berjamaah dalam mazhab Syafi'i kan sunat muakkad. Mai dia kan ada dengar sunat. Nyampi kunci dia. Yo golem tak tupu doa iftitah yang sunat tak baca. Lagi penuh 5 ci jamun. Tetap doa iftitah. Allahu akbar kabira walhamdulillah katsiran wa subhanallahi bukratan wa khusyuk sekali. Ban kata tupu sunat kah nak kuli alah mata sunat. Nah, yang engkau kunci dia. Siapa yang masuk masjid hendaklah menuju kebahagiaan kanan saf. Dari itulah berdesak-desak manusia ke jurusan itu pada masa Rasulullah. Yang tak merupa-rupa yang tetap dalam masjid belah unun imum. Sah unun. Yang kejut masa Rasulullah musunuh-sunuh hulung deng belah unung dan musunuh-sunuh hulung deng saf ke itu yang drone sari karena tetap dapat tengok sekira harta lagi yang berani tajuk gop get hai dia nyurut pala sakai tajuk sekira nak jatah gop hijau ke tengok siapa boleh terima jok drone yang kalau sikit kita yang iku tu tadi maka hendak dah jika lagi itulah ijih lejit ada ilok bila kaya anci buat fikir yang tanya kipas angin ada bukan lagi kipas angin ni tengok pi ya kena yang lagi ada padahal kita tengok pasai badan pijut dah kamu gapah kering dia hai urang pijut suum tu kah sama saja tu umumnya kamu pikiran seorang masa tu lain mengapa hanya itu hana ya
Si ana ciri-ciri tu bagi tengok. Pai duk kolesterol mah. Ha? Mazhau hana galu, cik kulit dengan tu legeng. Kolesterol. Nya angka.